Tak ada idea nak masak apa hari ni? Jom kita buat ayam goreng serai. Okey, untuk bahan-bahan simple je. Pak Long dah sediakan dekat bahagian caption. Jangan risau, kita tak guna barang yang rumit-rumit. Memang konsep masakan kita cepat, ringkas dan sedap. Kalau korang nak tambah lagi serai, ikut sukalah. Lagi banyak lagi sedap. Okey. Untuk tepung, Pak Long guna tepung beras tapi tak campur sekali sebab hari ni Pak Long nak deep fry dia. So kita tak nak ayam tu melekat. Minyak Pak Long guna brand Saji. Mana tahu kalau ada mana-mana yang nak collaborate dengan rasa Pak Long maklum, nanti kita kecek kira lah gana. Okey, dah siap ayam goreng serai. Ni makan saja pun boleh, cicah dengan sos. Makan dengan nasi kena ada lauk yang berkuah lah, macam sup ke atau masak lemak. Tengok ayam kita masak elok, isi pun juicy lagi, tak kering. Jom kita try. Korang nak rasa?